Cikgu akan buat besok. Jadi awak kena baca. Cikgu akan habiskan bab 1 sampai 1.15. Mungkin kita akan cepat sikit. So tolong bagi kerjasama, fokus yang banyak tau. Alright. So kita akan ulang kaji balik. Apakah 4 teknik fikir? Yang pertama, pecahkan masalah besar pada masalah kecil. Teknik apa? Rayaan. Keyword yang kedua, mencari kesamaan. Pengecaman corak. Jaya kurang. Yang ketiga, fokus kepada perkara yang penting. Fikir belakang. Laskan. Penyeskalaan. Yang terakhir, pengelakkan. Okey, korang dah masak lah pasal ini. Okey, so 1.12 kita dah belajar hari tu untuk penggunaan teknik secara tertib. Contohnya yang hari tu kan kita dah belajar kan. Okey, untuk yang ini kan, maksud leraian yang awak minat macam kita buat karangan. Baca soalan dan awak kena huraikan apa isi kepada soalan tu. Itu adalah konsep leraian. Sama juga macam ni. Apakah teknik leraian bagi gambar di sebelah? Awak nampak gambar. Dia bagi gambar je, dia tak bagi huraian, dia tak bagi isi. So awak kena leraikan sendiri masalah dia kepada masalah yang lebih kecil. Lupa dah ke? Keyword dia. So ni kita dah belajar dah hari tu. Next kita dah belajar. Ni dah belajar belum? Pengecaman corak. Okey, pengecaman corak ni awak kena ingat. Kan hari tu cikgu ada ajar kan, satu baris hanya boleh buat satu penyilangan ataupun dua penyilangan. Okey, nampak langkah 3. Okey, cikgu ada pembetulan sikit. Untuk 2 kali langkah penyilangan ni, dia tak semestinya dekat langkah 3 sahaja. Dia dekat langkah-langkah lain pun boleh. Tetapi tak boleh maksimum lebih daripada 3 kali langkah penyilangan. Contohnya kan, ini sekarang ni ada 4 nombor je. Kalau lepas-lepas ni dekat exam besok ke, pentaksiran besok ke kan, ada bagi 6 nombor, 8 nombor. Dan awak kena buat 3 kali penyilangan. Itu dah salah. Awak kena boleh buat maksimum 2 kali langkah penyilangan atau hanya 1 kali langkah penyilangan je. Mana 1 langkah tak ada. Ataupun 1 kali langkah penyilangan sahaja. Dan seterusnya, pengecaman corak bukan sahaja tentang nombor-nombor. Awak buat apa tu? Pandanglah cikgu. Okey, pengecaman corak ni bukan sahaja awak kena buat langkah-langkah penyilangan nombor-nombor yang hari tu kita buat tu. Kita juga boleh buat berdasarkan contoh aktiviti ni. Siapa pernah buat game macam ni? Game macam ni mudah kan, simple kan. Contoh, tentukan 10 perbezaan antara kedua gambar. So awak kena cari, kena cap lah apa yang sama, apa yang sama bulatkan. Betul tak? Pernah mainkan game macam ni kan? Cikgu nak bagi awak main game ni tapi tak sempat. Kita kena kejar. So awak kena ingat, pengecaman corak ni kena cari benda yang sama. Bukan sekadar nombor langkah-langkah. Ini juga boleh dijadikan contoh lain. Next, belajar membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Cuba buka muka surat, buku tak jawab. Surat berapa? Surat berapa? 11. Okey, semua buka muka surat 11. Dah. Okey. Membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Anggaplah teknik yang keberapa ya? Ketiga? Teknik ketiga apa? Peniskalaan. Betul, teknik ketiga iaitu peniskalaan.
skalaan. Apa kata keyword untuk penis skalaan? Buang benda yang tak penting. Pandai awak. Yang lain? Ingat tak? Tutup sikit nanti nak masuk. Penis skalaan adalah kata kunci dia adalah kita kena buang benda yang tak penting dan ambil benda yang penting sahaja. Okey, sebagai contoh. Okey. Nampak tadi kita belajar tadi apa? Membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Okey, sebagai contoh. Okey, di sini ada 3 huruf. Ada 3 laluan, laluan A, laluan B dan laluan C. Okey, jarak dia tak jauh beza. Jarak untuk laluan A adalah 7 km. Tetapi dia menggunakan bentuk laluan dia yang bersimpang siung. Laluan B pula, dia sama jarak dengan laluan A. Tetapi, nampak tak? Awak nampak tak? Tetapi bentuk laluan dia straight sahaja. Dan yang terakhir adalah laluan C. Jarak ni lebih sikit, 8 km. Tetapi bentuk laluan dia macam tajam. Okey, soalan cikgu. Pada pandangan awak rasalah kan, antara 3 laluan ni, mana satu yang akan sampai dulu? Kenapa? Sebab straight saja. Sebab dia straight sahaja. No problem. Betul? Betul. Simple kan? Easy kan? Kalau ni lambat tak nak belok-belok mana? Ya. Kenapa? Ini straight to the point. Sebab, okey, kalau yang ini, dia lambat sebab dia ada main kelajuan. Kalau yang ini, kelajuan kita straight je, betul? Jadi sebab itulah jawapan yang akan cepat sampai adalah B. Itulah yang kita akan belajar berdasarkan aspek penting. Hala tuju kita sama je. Kita nak mesti sampai kepada puncak D. So A nak ke D, B nak ke D, C nak ke D. Tapi yang siapa yang sampai dulu? B. Okey, awak tengok contoh dekat muka surat 11 tu. Bawah tu kan? Nampak? Apa benda tu? Kalau tak faham dekat buku teks, cikgu besarkan dekat slide ni. Okey, seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 7 buah kampung iaitu kampung A, B, C, D, E, F dan G. Okey, rajah ni menunjukkan antara kampung tersebut dalam kilometer. Okey, ni semua ni adalah kilometer ya. 11 km, 9 km, 7 km, bla bla bla, semua km lah. Okey. Postman diminta untuk mengelakkan laluan AD. Yang kat belakang, yang kat tepi kalau tak nampak boleh tengok buku teks Okey, postman diminta untuk mengelakkan laluan A dan D kerana terdapat jalan yang rosak. Yang ini dengan ni tak boleh sebab jalan dia rosak. So yang ni tak boleh lalu. Pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat bagi postman menyiapkan tugasan dia. Okey, benda ni melibatkan kiraan. Awak belajar komputer ni memang akan ada kiraan-kiraan. Awak memang akan ada belajar kiraan. Jadi dia memang tak jauh beza sikit daripada matematik. So, awak tengok contoh dekat bawah tu. Beberapa pilihan laluan ditunjukkan pada rajah 1.11. Ada bagi contoh rajah tak? Ada bagi jawapan tak? Okey, ada beberapa kereta tak? Lah, seorang je. Ada. Okey. Okey. Okey, awak boleh dengar. Okey, yang ada kalkulator dia akan cepat siap lah. Okey, antara gambar-gambar rajah ni, cikgu nak awak bagi tahu jawapan kat cikgu mana satu laluan yang paling singkat. Kira lah. Siapa yang betul cikgu akan bagi dekat syarah ganjaran. Dan nanti siapa yang final cikgu akan bagi hadiah lah. Ui lah. Cuba kira. Jarak dia berapa? Nah, yang belakang faham tak? Apa jawapan dia? Cikgu dekat buku teks cikgu tak ada bagi jawapan. Jawapan ni mana? Ada 6 pilihan jawapan kan? A, B, C, D, E, F. Jawapan yang berapa?
Yang kelima. Sebab? Okey. Dia mak lompat cepat lah. Kita tak nyaman. Kita akan cikgu. Cikgu nak seorang nak bagi jawapan dekat ABCD ni datang. Alamak. Macam tak ada pula dah ada seorang tu bagi jawapan. Maaf. Buat kiraan, cikgu akan pilih ranking boleh? Proses mengada, proses mengada. Cikgu nak awak yang tengah buat macam tu buat jawapan huruf A tak banyak. Buat B, kira untuk jawapan B. Awak yang pakai spek jawapan C. Siapa lagi tahu? Awak. Awak. Okey, awak buat ni. Buat kira lah. Siapa lagi nak buat? Awak. E. Dan last sekali siapa nak buat? Ni ada kalkulator. Oh, kat last. Oh, kira dulu. Awak kena cantum-cantumkan nombor dia. Okey, siapa yang nak buat kiraan tolong bagi jawapan kat depan. Faham tak macam mana? Tulis jawapan dia terus. Ambil kat depan. Faham tak? Saya dulukan habis kereta. Awak saya dulu bawa. So ambil pedal lah. Boleh. Kira dalam ada D ke D berapa, tambah D ke B, tambah nombor susun. Awak bagi kat dia. Kira tu jawapan dia. Kan beza jawapan dia. Lagi? Yang belakang? Dah.
Speed adalah 46 km. Kawan-kawan perhatian please. Dah. InsyaAllah. Kan nanti tak faham, cikgu bagi latihan. Semua sana. Okey, yang B, jawapan dia adalah 46 km. C 47 km. Kenapa C dengan D sama? Kenapa C dengan D sama? Siapa cakap tak ada Allah? Alright, so Arhan, okey, soalan minta masa yang paling singkat. So, berdasarkan jawapan yang kawan-kawan awak dah kira tadi, mana yang paling singkat? E. 44 km. AG kan tak ada. Ya, yang penting kita tak boleh nak lalu sini. Ni ke sini tak boleh lalu. Sebab jalan dia rosak. Yang penting dia mesti nak kena hantar dekat semua kampung A, B, C, D, E, F, G. Tapi dia tak boleh lalu A ke D je. Itulah siap postman tu kan. Okay, so faham tak untuk 1.4 ni? Senang kan? Senang kan? Awak tu cuma kena fahamkan soalan dia betul-betul je. Apa? Kan yang kan? Dia A ke D. Tapi dia tak nak lalu A ke D. Sampai kira tadi. Awak kena ni lah. Maksudnya jawapan dia maksudnya jawapan yang kelima tu tak boleh lah. Okey, A, B, C. 3 soalan yang kat bawah tadi. Okey, thank you kakak. Sebab dia betulkan soalan pernyataan cikgu. Yang 3 bawah tu tak boleh digunakan. Sebab apa? 3 bawah ni tak boleh nak lalu pun sebenarnya. Sebab kan dia kata A dengan B dah rosak. Mana boleh lalu? Dia nak buat apa? Terbang. Cabang tu. Apa maksud? Seorang buat. Anak lalu dia. A dengan D tak boleh lalu. A dengan D tak boleh lalu sebab jalannya rosak. So yang 3 bawah ni tak boleh nak digunakan lah. So antara A, B, C. Apa jawapan yang betulnya tadi? B. Okey, cikgu betulkanlah sebab awak dah kira kan tadi. Alright, so untuk B itu adalah untuk kira-kira berdasarkan konsep peniskalaan. Contoh lain. Contoh lain untuk peniskalaan. Cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi contoh ni. Jadi yang diperlukan macam mana dia? Tu gambar apa? Air. Ini gambar apa? Cik. Ciri yang diperlukan. Okey. Kunci tu betul. Okey, ingat balik. Kata kunci untuk konsep peniskalaan adalah yang benda penting dan itu benda tak penting. Tak penting untuk kita selesaikan masalah. So, dalam ciri-ciri objek kucing, apakah ciri yang diperlukan dan ciri yang kita boleh tinggalkan? Yang diperlukan. Mulut yang dia Kecomelannya. Bulu dekat bahagian mana? mulut kat badan dia. Yelah, dekat yang ciri yang boleh diperlukan tu yang boleh ditinggalkan. Yang boleh ditinggalkan. Wow. Okey? Kucing tak ada bulu. Okey? Kecomelan. Whisker. Tahi dia. Whisker dia. Telur tu kat bahagian mana? Yang ni. Yang diperlukan apa yang ciri-ciri yang ada. Telur dia perlukan sebab warna. Warna kat sini. Organ. Tak, warna dekat tu yang tidak diperlukan. Kucing tak ada warna. Kucing tak ada bulu. So, satu-satu. Cikgu tak? Cikgu. Tahi. Laki mana suara? Bontot.
Okey. Eko. Benda paling penting. Rizka. Bahasa Melayu dia. Misai. Warna 7 tahun dah tunggu misai. Eko. Ya ke? Eko kan penting-penting ke? Tak ada ikut lagi, tak ada. Tak. Sebab ada Eko yang pendek. Ada Eko yang pendek. Jadi yang boleh disediakan. Itu saiz Eko. Saiz lah. Dekat yang tu. So saiz Saiz Eko. Saiz Eko tak penting. Eko tu kena ada. Saiz Eko kucing. Tapi Eko penting. kenapa awak tak faham? Eko penting. Saiz Eko kucing tak penting. Betul tak? Betul. Bola anjing Apa dia? Apa dia? Abang tak faham apa dia dah. Apa abang tak faham? Tanyalah. Apa yang awak faham tak? Okey, so itu adalah konsep per di skala I yang mana ciri-ciri kucing kita mesti ada mata. Kalau ada kaki, telinga, misai dan ekor. Ini memang penting. Kalau salah satu tak ada, kita akan rasa macam ni apa? Bila tak apa ni? Dan dia mungkin akan jadi haiwan yang cacat. Kalau ciri yang boleh ditinggalkan ni, okey, kawan awak kata bulu, warna, saiz ekor kucing. Okey, bulu, awak rasa setiap kucing perlukan bulu ke? Tak. Setiap kucing tak ada. Ada kucing itu. Ada setengah kucing yang tak ada bulu. Contoh kucing apa? Kucing apa yang tinggal? Kucing yang kata Bingus. Kucing yang keincik. Kucing yang kecil tu. Sphinx. Bingus. Kucing keincik. Sebab kucing dia tak ada bulu. Sphinx. Ijit lah. H-I-N-N. Sphinx. Ni kucing ni tak ada Kucing bulu. legenda. Pernah nampak kan? Kucing Tak pernah pernah nampak. nampak. So, warna ni pun tak penting. Sebenarnya ada juga kucing warna apa? Tahu. Bercampur-campur. Ada. Gecko. Kucing gecko. Kucing gecko. Saiz ekor kucing pun kita buat dia tinggalkan. So ada kucing yang ekor dia panjang, ekor dia kotor. Pendek campur. Mudah kan per di skala I ni? Sama. Okey. Itu adalah untuk 1.4. Selesai. Sekarang kita akan belajar 1.5. Kita pergilah kan. Awak habis pukul berapa ni? Macam yang ini 5. Kita rasa dah habis. 5. Pukul 5 lah kan. Tak tahu lah. 5 nak 25 minit. 5 minit. Laju. Okey. Kalau dah habis dah 1.15. Yang kat belakang tu apa? Main. Main permainan. Okey, dan kita akan belajar kepada ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okey, teknik yang Empat. Yang keberapa? Penyelakan. Apa yang punya keyword dia? Cari masalah. Penyelesaian masalah. Ya? Cari penyelesaian masalah. Salah. I Milo. Gila, Aidilo. Cara nak buat. Siapa jawab betul TikTok tu dekat. Cara nak buat Aidilo. Kan? Ikut turutan sikit. Step apa? Cara nak buat step. Dia bahan. Langkah membuat. Langkah untuk membuat satu benda. N-I. Penjahat. Wah. Dia sampai rangkai siap. Okey. So, untuk yang ini, apa yang kita nak melakukan? Abang nak tukar tempat tak? Abang nak mengajar. Tukar. Okey, apa yang kita nak menyelam dekat ni yang awak ingat? Aidilo je buat langkah-langkah. I Milo. Okey, abang yang banyak cakap macam banyak tenaga dia tolong bangun. Masa cepat sikit. Yang ini enggak saya tak dengar. Atau perbezaan merupakan kemahiran asas bagi penyelesaian masalah dan mereka bentuk algoritma. Apabila ciri-ciri
kesamaan atau perbezaan dapat dikesan. Masalah boleh dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Lebih banyak corak yang kita ditemui, lebih cepat dan mudah masalah dapat diselesaikan. Okay, thank you, Pak. Okay. Hari ini kita dapat kita dah belajar pasal uraian, kita dah belajar pasal pengancaman corak, kita dah belajar pasal keskalaan dan sekarang kita nak belajar pengitlakan yang mana kita dah selesaikan banyak masalah. Bila kita dah selesaikan banyak masalah, masalah tu dah dihuraikan apa? Kepada lebih kecil, dapat diselesaikan ke tidak? Dapat lah, sebab kita dah kecil-kecilkan. Okey, sebagai contoh, air minum, langkah-langkah. Air Fira. Okey, sebagai contoh. Tak ada, hari ni tak ada air. Alhamdulillah tak ada. Okey, yang belakang tu faham sikit Kalau nanti kan masuk exam, ada yang tak dapat jawab. Okey, diberi 3 gambar. Gambar A, gambar B, gambar C. Tiga gambar tu dia menggunakan iPhone. Menggunakan apa? Telefon apa? Telefon pintar. Telefon bimbit tu telefon Nokia, cikir-cikir balik anjing. Ini kita sekarang panggil telefon pintar ya. Telefon pintar. iPhone, Samsung. Okey, itu semua telefon pintar. Okey, so berdasarkan gambar ni, kita kena buat huraian pengitlakan. Macam mana? Macam mana nak buat, nampak dekat bawah dia minta apakah pernyataan pengitlakan yang belakang tu. Tak faham nanti dah ketuk awak. Okey. Apakah pernyataan pengitlakan yang kita boleh buat berdasarkan gambar 3 gambar kat atas ni? Macam mana nak buat? Gambar aircon foto depan. Macam mana nak buat? Tempat yang First, kita kena selesaikan yang ini dulu. Okey, gambar A dia tengah buat apa? ambil gambar sesuatu tempat. Ambil gambar Yang tengah bercahaya. Gambar apa? Gambar tempat honeymoon. Okey lah, gambar pemandangan lah. Gambar pemandangan menggunakan iPhone Nokia. telefon pintar. Okey, tengok contoh dia. Gambar A adalah mengambil gambar pemandangan menggunakan telefon pintar. Okey, itu adalah contoh gambar A. Gambar B? Merakam video. Merakam pemandangan lah. Kalau betul dia bunyi. Merakam video permainan bola sepak. Mana awak tahu video? Sebab permainan bola sepak mesti ada kena rakam. Yang mana tahu? Mana lain soalan? Ada jawapan lain tak? Gambar sini pantai. Mengambil gambar pada sudut. Oh, Pada gambar gambar, sini. ambil gambar pada sudut. Gambar. Gambar. Betul lah. Okey. Sebab ada gambar tu, mesti ada gambar kan? Menggunakan Telefon bintang. siapa nak buat? Ais Mira. Apa tak ada? Okey, gambar ketiga. Gambar C. Dia tengah buat apa? Siapa nak jawab angkat tangan? Dia tengah tangkap gambar. You gambar apa? Gambar pantai. Okey. Awak susun ayat ni macam A dengan B. Sabar. Kita bagi abang dulu. Buat susun ayat macam ni. Mengambil gambar Ambil gambar apa? Gambar apa ni? pantai. Pantai menggunakan telefon pintar. Okey, betul. Gambar awak siapa? Kumar. Isu Kumar nak kerja rumah. Right. So, ini adalah dia punya huraian dia. Last kali, macam mana kita nak buat pernyataan pengitlakan? Mengambil gambar. Menggunakan telefon bintang. Apa yang sama antaranya? Mengambil gambar telefon bintang. Okey, yang pertama sama dia. Mengambil gambar. Yang kedua? Menggunakan telefon bintang. Tempat je lain. Okey, tempat dia berbeza. So, kita nak buat pernyataan pengitlakan. Kita nak buat pernyataan pengitlakan ni, kita kena masukkan yang pertama
sama yang kedua ni menjadi satu ayat yang betul. Mengambil gambar sesuatu tempat menggunakan telefon pintar. Okey. Dia ambil gambar pakai apa kawan-kawan? Telefon pintar. Telefon pintar tu ada apa? Kamera. Betul, ada kamera. Ada vlog. Ada vlog. Oh, Munira cikgu tambah satu lagi. Wow. Siri. Alhamdulillah. Okey, so Kau nak sekelas? cara kita nak buat pernyataan pengitlakan. Cara kita nak buat pernyataan pengitlakan adalah macam ni. Semua telefon pintar mempunyai kamera yang mengambil gambar. Okey, faham tak nak buat pernyataan pengitlakan macam mana? Jelaskan. Jelas. Tengok pada exam ada soalan sini. Kalau nak buat short macam mengambil gambar sesuatu tempat menggunakan telefon pintar. Boleh tak? Diterima tak? Salah. Apa tadi? Tak boleh diterima tak kalau jawapan dia mengambil gambar sesuatu tempat menggunakan telefon pintar. Mesti ada apa? Kamera. Ambil gambar tu. Ada apa? Menggunakan kamera. Telefon pintar kan banyak fungsi dia. Telefon pintar banyak fungsi dia. Jadi, dah habis dah bab 1. Yeay. Wah, banyak. Dia begini ada kena pergi jawatan ambil anugerah. Kalau esok awak tak ada hari Hari Khamis cik awak ambil yang awak macam mana? Dah tamat. Jadi latihan untuk awak adalah Allah Akbar. Why? Okey. Okey, sebelum awak keluar daripada kelas cikgu nak bagi latihan dekat awak. Ini adalah latihan masa awak cuti raya. Alamak. Yelah, lepas habis raya baru cikgu minta latihan notanya. Siapa yang paling cantik? Dengarlah. Abang. Dengarlah. Okey, ini adalah latihan awak. Arahan dia adalah sila buat nota berdasarkan kreativiti anda untuk keseluruhan bab 1. Okey, awak nampak kan cikgu buat slide tadi. Punyalah cantik, warna-warni, boleh bergerak-gerak kan. Dan sekarang pun cikgu bagi latihan dekat awak pun comel-comel kan. Kalau cikgu boleh buat soalan untuk awak, takkan awak tak boleh. So, awak tampal ni dekat buku tulis awak. Tulis kat buku tulis awak. Dan awak buatlah nota awak. Ikut je kreativiti awak. Apa yang penting, apa yang perlu awak letak dekat dalam ni. Buat nota. So kalau boleh, kucing tu awak color-color kan lebih cantik dalam buku tulis. Betul. Dan cikgu nak awak buat macam ni. Tak tembus ke? Tak tembus apa? Taklah, maksudnya macam ni. Macam awak ni. Mana buku tulis? Buat. Macam ni awak. Macam ni. Penatlah saya. Okey, tampal lah ni. Tampal lah kucing awak ni kat sini. Color-color lah. Lepas tu dekat bawah ni, tulislah. Okey, apa maksud asas komputer apa. Lepas tu, apa proses dia. And then kat belakang ni, awak buatlah lagi apa teknik 1, teknik pertama, teknik kedua. Tak kisah. Ikut je kreativiti awak. Awak rasa dekat dalam buku teks ni rasa macam penting lah nak kena ambil. Awak ambil, awak buat. Cantik-cantik. Hiaslah cantik-cantik. Cikgu akan bagi hadiah lepas raya ni. Hadiah dia. PS5. Siapa buku nota dia yang paling cantik, yang paling kreatif, yang paling tak ada kata warna-warni, yang paling cantik dan paling kreatif, cikgu akan bagi satu raya, satu lelaki dan satu perempuan. RM50. Okey, faham? Cikgu, duit apa dalam duit sampul tu? Kalau RM5 saya tak tahu. Kita buat nota. Jadi anda nak
Dah, semua dapat kan? Ada lebih tak? Ada dapat lebih tak? Kalau lebih bagi kat depan.